saya sihat je. Saya tak ada apa-apa masalah sakit pun. Saya aktif. Cuma tahun lepas bulan 7, sebelum bulan 7 pun saya ada sakit perut. Sakit perut yang saya rasa benda tu biasa. Lepas tu bulan 7 hari tu ayah saya meninggal. So 3 hari lepas saya meninggal mungkin sebab keadaan saya tak stabil. Maksudnya saya tak jaga makan, saya tak ni. Lepas tu saya tak boleh jalan. Adik saya bawa pergi klinik. Lepas tu doktor scan lah. Doktor scan cakap ada ketumbuhan. Cuma tak tahu itu ketumbuhan apa. 17 hari bulan 12. Saya datang hospital IKN untuk dapatkan result kan. Lepas tu doktor cakap lah, saya ada kanser ovari stage 2B. Saya terdiam. Tapi saya tak nangis sebab saya tak nak tunjuk depan adik saya. Ini pertama kali saya nangis sebab bila ditanya, sebab saya takut siapa nak jaga adik-adik saya. First time pengalaman kemo saya demam. Saya memang betul tak larat. Bila masuk ubat tu saya rasa macam ubat yang pertama saya masuk malam tu dekat ward lah kan. Dada jadi rasa sempit. Saya pening kepala menangis. Kemo ni kena bayar. Ya, kalau nak cakap dengan tak ada gaji ni, so bila zakat bagi bolehlah survive. Nama saya Syahrul Nazir bin Nurdin, berkhidmat di Ais Selangor sebagai polis bantuan. Saya berkhidmat 19 tahun. Rutin sebelum didiagnos tu memang saya aktif lah. Untuk permulaan dia, saya memang merasai macam migraine yang terlampau sangat. Saya pergi ke farmasi beli ubat untuk tahan sakit yang paling kuat. Hanya boleh bertahan 3 jam saja. Migraine tu datang balik. Pergi ke hospital. Sedang untuk skop. Ambil simple saya punya dalam. Selepas tu keputusan mengatakan saya memang menghadapi kanser. Saya masa tu, sebab dah lama, sebulan macam tu saya dah penat menangis lah sebenarnya. Sebelum didiagnos. Jadi bila dah didiagnos tu, saya tak menangis dah. Saya terima je lah. Saya kena kuat. Saya cakap lah nanti, kalau saya sedih, saya menangis, siapa nak jaga anak saya dengan suami saya? Cakap macam tu. Tapi selepas saya diagnos apa semua, saya kehilangan tanggungjawab saya sebagai ayah, sebagai pekerja. Dan saya tak boleh seperti menjalani kehidupan seperti biasa yang saya alami. Pada petang ini, Pusat Pungutan Zakat bersama-sama dengan Public Islamic Bank dan juga Majlis Agama Islam Wilayah Pusuan dalam kerangka membuat ziarah yang kita namakan sebagai Ziarah Ramadan 2025 di Institut Kanser Negara Putrajaya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita PPZ, Mawib dan juga Public Islamic Bank telah menyerahkan sumbangan sebanyak 115,000 yang mana sebahagian besarnya diperuntukkan untuk pembelian peralatan seperti infusion pump, drip stand dan juga cardiac table. Dan dalam masa yang sama juga kami mengadakan sesi ziarah dan menyerahkan sumbangan kepada pesakit-pesakit di ward lelaki dan juga di ward wanita, dan kita menyerahkan hamper makanan dan juga wang tunai sebagai orang kata sagu hati hari raya lah. Ia membuktikan keprihatinan PPZ yang bertugas bukan saja mengutip zakat, dan kita nak tunjukkan kepada masyarakat, terutamanya pembayar zakat, bahawa duit-duit zakat yang mereka hulurkan kita dapat sampaikan kepada golongan-golongan yang tidak bernasib baik. Dan dalam masa yang sama, kita juga nak menggalakkan sektor korporat untuk tampil bersama dengan PPZ, bersama dengan Mawib bagi membantu menyediakan orang kata membantu membeli prasarana-prasarana atau infrastruktur yang tidak mencukupi di dalam Institut Kanser Negara ni. Yang ringan sama kita jinjing, yang berat sama kita pikul, dan mudah-mudahan
Masyarakat di luar sama juga tampil untuk menunaikan kewajipan mereka kepada PPZ Mawib dan dalam masa yang sama melihat ke mana wang zakat yang mereka kutip itu dapat disalurkan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Pusat Zakat sebab memberi bantuan untuk meringankan beban. Tak kira kalau bukan saya pun, dengan orang lain pun, kita orang yang memerlukan ni amat bersyukurlah dengan segala bantuan yang dapat, tak kira daripada segi barangan rumah ke, keperluan ke, duit ke. Banyak-banyak terima kasih membantu saya daripada segi kewangan, daripada segi bantuan. Kepada pembayar zakat, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah, hanya Allah saja yang dapat membalas kebaikan yang pihak pembayar zakat lakukan, dan terima kasih atas segalanya. Saya sedekahkan Al-Fatihah ini untuk arwah ibu saya, Rupiah binti Zakri, dan ayah saya, Abdul Haris bin Abdul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.